Osaka Takoyaki sedap ke? Boleh kalahkan produk yang sebelum ni? Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese dia, tak tahu nampak ke tak? Mon Mukbang Channel, gunung-gunung. Orang kata affordable. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So siapa je mau tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So hari ni kita makan apa? Hari ni kita makan produk UFO yang terakhir. Sebelum ni kita ada 4 jenis. Hari ni kita akan makan yang terakhir lah, iaitu Osaka Takoyaki. So Osaka Takoyaki sedap ke? Boleh kalahkan produk yang sebelum ni, yang truffle carbonara tu. So kita akan tengok rasa dia sedap ke tak. So Osaka Takoyaki kali ni banyak pula dia punya perencah. Yang sebelum ni tak banyak kan. Ni banyak gila. Ada 5, ada 4. So jom kita tuang air. A few moments later. Okay, tengok dulu mi dia dah empuk belum. Nampak air dah empuk. So kita akan teruskanlah air dia dalam mangkuk. So koyak je pada depan ni macam biasa. Kita akan asingkan air. Tengok cara buat. So jom kita buka. Berasap lagi So kita tuanglah dia punya perencah. Ni ada mayo dia kata. Ni mayonis. So yang ni dia ada seaweed. Lepas tu kita ada perencah lain, ada seasoning. And last kita ada minyak. So kita akan campurkan semua benda ni. So kita akan gaul. So jom kita makan. Bismillah. So bismillah. Kita akan makan Osaka Takoyaki. Bismillah. Dia ni boleh tahan sedap. Aku suka yang ni sebab dia sedap. Dia tak terlampau masin. Dia senang lah orang kata. Rasa dia macam Maggi goreng biasa dia makan. Macam berkuah sikit ni. Yang ni kena dengan tekak aku. So aku dah makan dah ke semua keempat-empat produk UFO daripada Nissin ni. So ada 4 jenis lah. So aku akan ranking yang mana paling aku suka. And semestinya yang pertama aku suka adalah truffle carbonara. Yang kedua aku suka Osaka Takoyaki. Yang ketiga aku suka yang Korea hot spicy tu. And last kita letak yang ni, black pepper crab. So setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.